Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Ada geng, hari ni berkongsi video lagi. Problem lagi geng. Power window nya ada bunyi je. Bunyi je. Macam tu lah bunyi dia kan? Macam ada tikus je dalam. Sekejap kita tengok lah apa punca apa masalahnya kan? Pokok ada tikus beranak ke dalam tu kan? Lepas tu nanti kita repair lah kalau boleh repair. Kalau tak nanti kita tukar barulah dia punya apa namanya tu. Ok, terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jomlah kita buka Dotrim ni, kita tengoklah apa puncanya power window saya layan. Ok geng, cara kita nak buka Dotrim ni, di sini ada skru satu, di sini ada satu, di sini dan di sini. Oke, saya buka dulu. Sini yang ada satu. Selainnya klip ya. Okey, selainnya klip geng. Di sini kita tarik saja pakai tangan ataupun pakai pengompel ke tangan pun boleh, hujung jari. Begitu saja geng. Lepas tu di sini ada soket untuk dia ni. Kalau kita nak buka boleh, tak buka pun boleh. Tapi kalau kita tak buka nanti akan menyusahkan kerja kita, so kita kena jugalah buka. Tu dia. Okay, sepatutnya di sini ada klip geng ya. Kita tekan dia baru boleh cabut. Saya punya dah patah dan kalau saya buang je ni. Tu. Ui, dah mereput lah geng. Barang lama kan, mereput lah dia. Okay, lepas tu kita bukakan dia punya plastik. Nampak lagi ada plastik ni yang tak nampak lah. Maknanya kena buka semua juga. Ini pun kena buka dia. Kita nak buang plastiknya dulu.
Sebenarnya plastik ni pun penting kan. Plastik ni penting sebab hujan nanti dia tak masuk air di sini. Dia akan menahan hujan lah, tempias air tu daripada masuk dekat kena door trim. Tu tujuan plastik. Okay, gang. Kita cabut benda ni. Main switch power window ni untuk kita try apa punca, apa masalah. Tapi rasanya lah kan, minyak dia dah tak ada, kering kan, dia dah kering. So kita try, kita tengok apa puncanya. Saya kena hidupkan dulu kereta ni dulu sebab bateri kong. Okay, kita naikkan cermin tu dulu. Korang kena guna spray grease ni. Tak kira lah korang spray grease rantai ke, spray grease untuk gearbox ke, yang penting dia spray grease lah. Kalau spray grease ni minyak dia lambat hilang ni. Tapi kalau Diras ataupun WD-40 tu dia akan kering. Memang bagus WD-40 ni, tapi dia akan kering lah dari atas ya. Dan tepi sini ni sama juga dekat sini ni. Dalam tadi ni tengok lagi apa yang ada. Dulu juga tak? Kabel dia mana yang nampak lagi? Sudah tak nampak tadi. Apa yang kabel dia ni kita sini. Okey. Sudah, lepas tu kita try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bunyi lah. Okey, bukan dia. Rasanya getah ni. Okay, untuk getah je kita boleh gunakan WD-40 ataupun untuk getah dia kan. Memang ada spray untuk lembutkan getah tu ada. Rasa DIY pun ada jual. Nanti saya sharekan lah dia punya link untuk spray getah.
Okey geng, macam-macam saya spray geng. Batang dia ni saya spray. Dia punya ni pun tapak cermin ni pun saya spray. Getahnya pun saya spray. Motor yang dekat sini pun tu dia. Nampak tak? Ni. Ni. Ini kabel dia pun saya spray. Dekat sini bekas kabel dia pun saya spray juga. Tak menjadi geng. Rupanya yang bunyi tu ni geng. Ni tapak kabel jugalah untuk naikkan dan turunkan dia. Dekat sini dia ada roda. Roda tu yang buat dia bunyi. Kat sini. Tu dia puncanya. Kan? Akhirnya jumpa geng. Setelah menjadi jahanam cermin aku, kena grease. Akhirnya jumpa di sini geng. Tu dia lah. Dekat situ ada roda lah, roda dia. Bawah ni pun ada satu geng. Dekat sini pun ada satu. Korang spray je kat situ. Nampak tak? Situ pun ada. Dia roda tu. Nanti korang spray jugalah di situ. Itulah puncanya yang bunyi. Korang kena carilah. Maksudnya spray lah mana bahagian-bahagian yang bergerak tu. Kan korang spray lah. Okey, itu saja settle. Lepas tu kita tutup balik macam semula. Macam itulah geng. Nak tahu punca kena carilah. Kita dah spray tu masih bunyi lagi. Cari sampai jumpa. InsyaAllah mesti jumpa punya apa puncanya kan. Macam tadi dah tahu puncanya apa. Saya dah spray semua bahagian, tapi tertinggal satu bahagian masih bunyi juga. Apa puncanya tu? Kena cari lagi. Tapi untuk regulator ni korang kena betul-betul jaga. Kalau nak tahan lama, sebab bila dia kena air dia akan karat. Tempias air tu dia akan karat geng. Korang kena jagalah. Kena buka, lepas tu spray lah. Guna spray grease ni dia tahan lama sikit. Dia melekat. Guna spray grease dia tahan lama. Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi next video, video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.